Jangan bantu syaitan ke atas saudara kamu. Sebab tu Nabi SAW pernah sebut kan tentang tajuk jangan kamu bantu syaitan ke atas saudara kamu. Macam dia kalau bila para sahabat Nabi cela seorang lelaki tu dengan celaan yang teruk. Lepas tu Nabi kata dengan para sahabat yang lain ni, jangan bantu syaitan ke atas saudara kamu. Bantuan syaitan ke atas saudara kita tu bila kita teruk sangat condemn dia, sampailah sekali dia dah rasa syaitan dapat kuasai dia dan dia tak nak langsung dah buat baik. Dia fed up lah. Fed up dah. Tu ada juga. Ataupun contoh macam Nabi larang kita puji orang melampau. Orang tuan kau, jangan main-main ni, ustaz ni, ustaz ni tu. Puji depan. Kalau puji depan, ambil pasir, baling kat muka. Habis suruh kita baling. Tak kau, lekat dia kau ustaz. Ya, ini masalah ambil pasir, baling kat muka. Sebab membantu syaitan ke atas kita. Jangan bantu syaitan ke atas orang tersebut. Pasal kita puji dia melampau depan dia. Dia ni alim lah, dia ni wali lah, dia ni sekian lah. Itu kita bantu syaitan ke atas diri dia. Yang ini benda kadang-kadang orang tak perasan. Yang menunjukkan bahawa sebenarnya syaitan jin masih bekerja. Kalau syaitan manusia bertaubat sekalipun, tapi syaitan jin masih tak berhenti. Dekat sinilah kenapa title sebagai ahli agama tu sebenarnya bukan satu benda yang memaksumkan diri dia.